tadi cikgu kata perenggan kedua mesti mula dengan selain itu. So mula dengan penanda wacana. So selain itu, lepas selain itu mesti ada koma ya. Okay, so selain itu, this one is penanda wacana. So mula dengan penanda wacana. Okay, selain itu apa? Tak boleh kata selain itu mengisi masa lapang. Apa mengisi masa lapang? What will fill up your free time? Reading, kan? So selain itu membaca juga. Mesti guna perkataan juga selepas dari perenggan kedua, dari isi yang kedua. From the second isi onwards, you must use the word juga. Okay? Isi kedua, isi ketiga, isi keempat, semua mesti guna perkataan juga. So selain itu membaca juga boleh mengisi masa senggang kita. So this is isi utama. Okay, our main point. So this is isi utama. Okay, ini huraian pertama. Ini huraian kedua. Kemudian ada contoh. This is huraian ketiga is the contoh. Okay. Alright. So this one I mind. No need to write this. Okay. Sekarang selain itu membaca juga boleh mengisi masa senggang. Masa itu emas is sebab, right? So how to start? You cannot start with kerana or sebab. But you can say, ini adalah kerana. This is because you cannot start a sentence with kerana. Kita tak boleh mula perkataan dengan kerana. Sebab kerana tu kata hubung. Okay? So selain itu, membaca juga boleh mengisi masa senggang. Ini adalah kerana masa itu emas. Dan cikgu nak gabungkan. Masa itu emas dan tidak boleh dibazirkan begitu sahaja. Cikgu gabungkan kedua-dua ni dalam satu ayat because both are linked. Dua-dua pun ada kaitan. Okey. Sekarang cikgu nak tuliskan huraian yang ketiga. Okey, huraian ketiga ialah kalau jika kita tidak mengisi masa lapang dengan membaca like a faedah, perkara yang berfaedah, then we will be using our time for other nonsense. Okay, kalau jika kita tidak menggunakan masa untuk perkara yang berfaedah seperti membaca, kita akan menggunakan masa kita melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. So sekarang kita boleh mula dengan jika. Jika kita tidak mengisi masa lapang dengan membaca. Okay, if we don't fill up our time with reading, then means bagus. Sebab tadi cikgu dah katakan kalau guna jika mesti ada maka. Okay, kalau guna jika mesti ada maka. So jika kita tidak mengisi masa lapang dengan membaca, maka kita akan mengisi masa kita dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti contoh. Okey, sekarang bagi contoh menonton televisyen. Okey, so contoh di sini ada dengan seperti menonton televisyen dan bermain permainan komputer.
kamu juga boleh kata menonton televisyen, bermain permainan di komputer dan lain-lain lagi atau dan sebagainya also can. Okay? Bermakna ada banyak lagi. Okay? Ada banyak lagi. Itu maksud dia. Okay, seperti menonton televisyen, bermain permainan komputer dan sebagainya. Sebagainya means others. Other example. There are so many things that you can do to waste your time.